Disebabkan berkira dengan produk internet tak pasal-pasal, duit keluar banyak, bil mahal, top up kena lebih setiap bulan. Ini cerita macam mana ni? Check it out. Okey, ramai yang DM saya bertanyakan plan internet dan diorang tengok plan internet dan diorang nilai sendiri. So, masing-masing sebenarnya ramai juga yang pandai menilai daripada segi harga plan internet tu mahal ke murah ke, berbaloi ke tak, harga dengan gigabyte yang diberikan adakah seimbang atau tidak. So, itu satu feedback yang bagus lah kalau korang pandai menilai sendiri plan internet korang, sama ada benda tu mahal atau murah. Tapi yang menjadi masalah besarnya, ada satu bahagian ni, ada setengah golongan dia masih berkira dengan plan internet. Berkira-kira ni kadang-kadang boleh cakap bagus juga, sebab yalah, kita faham, saya memahami golongan-golongan yang mungkin mempunyai gaji yang rendah atau mungkin mempunyai tanggungan yang tinggi. Mereka terfikir-fikir 10 kali nak bayar RM40 untuk plan internet tu, nak bayar RM70 untuk plan internet tu. Diorang kena jaga betul kewangan diorang, tak boleh pakai bayar je, nanti ada yang short bulan-bulan tu. Tapi benda yang saya nak cerita ni, korang kena jaga-jaga. Jangan sebab berkira-kira, lagi banyak duit korang keluar. So, saya bagi contoh. Video ni korang dengar je. Saya tak main grafik. Sebagai contoh, satu plan internet yang bernilai RM30, 200GB. RM30 dapat 200GB. Manakala ada lagi satu plan internet dengan harga RM40 dapat 500GB. Mana korang nak pilih? 30, 40. Dengan beza RM10, korang dapat internet double, lebih 2 kali ganda. Dekat situ, orang akan mula berkira. RM30 dapat 200GB, RM40 dapat 500GB. Tapi bila aku guna, aku rasa cukup 200GB ni. 500GB ni macam banyak sangat. Yes. Tu bahaya. Ni korang kena dengar. Kena dengar. Ni sebagai tips lah. Okay, tips tambahan. Korang tahu tak, bila korang dah mula rasa was-was pada plan internet tu, cukup ke tak, itu jadi bahaya. Sebagai contoh, RM30 dapat 200GB kan? Okey, RM30 dapat 200GB. Semasa korang menilai plan tu, kalau korang rasa agak-agak cukup tak tak apalah, rasanya cukup ni. Rasanya cukup. Bila ada rasanya tak cukup, maksudnya korang masih 50-50 daripada segi mencukupi atau tak penggunaan bulanan korang. Bila dah macam tu, lebih baik elakkan ambil plan tu, ambil plan atas dia. Maksudnya ambil plan lagi besar lah. Kenapa berlaku macam ni? Apa yang bahaya bila berlaku macam ni? So, seandainya dengan plan internet yang korang rasa murah, RM30 dapat 200GB, tapi korang was-was tak cukup, dan bila korang menghadapi masalah tak cukup pada hujung bulan, dekat situ korang akan kenal betapa membazirnya duit korang, betapa menyesalnya korang ambil plan tu. Sebab sekiranya korang nak capai data sebesar yang plan atas dia tu, korang habis duit lagi banyak tau. Faham tak? Kenapa? Kena beli add-on. Add-on adalah mahal. Add-on tu apa? Package internet tambahan. Kalau korang punya data dah habis, tambah 10GB, 10GB, 50GB, tambah 20GB. So, biasanya telco akan manipulate dengan plan 30 dengan 40. Beza RM10. Tapi data dia daripada 200GB jadi 500GB. Kalau korang tak usaha daripada 30 ni, korang pilih untuk RM40, korang tak nak usaha, tak nak gamble dengan benda tu, dia akan buatkan korang rasa macam mencukupi tapi dalam keadaan was-was. Tapi bila menghadapi data habis, korang akan nampak betapa membazirnya plan RM30 tu. Tolong komen guys, kalau korang tak faham. Boleh komen tak? Siapa-siapa yang tak faham. Benda ni banyak berlaku. Saya jumpa macam-macam sepanjang dalam YouTube, sepanjang saya jual singkat. So, saya ringkaskan information ni. Kalau anda rasa was-was daripada plan tersebut, cukup ke tak cukup, cukup ke tak cukup, tolong terus ambil plan yang lebih besar, plan atas daripada plan tu. Dan kesan daripada tu, korang dapat mengelakkan risiko duit korang lagi banyak pakai, bil korang lagi banyak mahal dia, semata-mata nak sampaikan ke hujung bulan, nak tunggu renew bil ataupun nak tunggu renew plan. Saya rasa mudah untuk faham lah ni Saya harap mudah untuk faham. Dan jaga-jaga, sifat was-was pun kadang-kadang perhabis duit juga. Nampak macam berkira, tapi berkira punya pasal duit lagi habis banyak. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.